kayu dah masuk. Sekarang masuk tepung beras. Nampak tak? Pekat. Jadi kalau korang buat kuih lapis, dia akan lagi bau lemak, rasa lemak lebih terasa berbanding guna santan fresh. Nampak tak? Santan pekat sebanyak ni kita guna. Itulah kenapa Cantik bagi nama kuih lapis lemak santan. Ni kita tapis. Bismillah. Yang ni Cantik akan letak pandan emulko. Jadi kuih lapis yang Cantik buat ni bukan setakat warna je korang. Bukan hanya warna sahaja. Letak emulko. Ya, warna putih. Yang bunga ni cantik. Sangat-sangat lawa. Okey, lepas tu korang nak tengok kuih lapis ni berjaya ke tidak sebenarnya pada pandangan Cantik. Korang cuba kopekkan dia. Kalau kuih lapis ni cantik, elok, dia boleh terkopek layer by layer, bermakna korang punya kuih lapis ni berjaya. Ya? Gedik pun gedik korang, nampak tu. Dia punya perpaduan warna ni cantik. Korang boleh ambil warna ni, ya. Coklat, putih, hijau, putih, hijau, putih, coklat. Okey, kita kopek satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim.